Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada semua rakyat Malaysia dan juga semua adik-adik NGO yang sempat hadir dan juga kepada semua penonton-penonton dan juga sahabat-sahabat di media massa dan juga di media sosial. Saya Bahar Taha, lebih kenali sebagai Bahar Taha, pemimpin gabungan NGO Sekretariat Geram, iaitu Sekretariat Gerakan NGO Bergabung Malaysia ataupun Gerakan Merah. Dia dua nama tu. Hari ini saya membuat satu report polis. Buat report polis yang rasanya saya terpanggil dan juga dalam keadaan yang amat terdesak dan dalam keadaan yang amat bimbang, kerana pada 4 hari bulan Mac 2019 kita dapati bahawa Menteri Luar Negeri iaitu Datuk Saifuddin Abdullah telah menandatangani suatu penyertaan di bawah Rome Statute, iaitu suatu organisasi di bawah International Criminal Court, tanpa apa-apa pemberitahuan dan tanpa pengetahuan rakyat maupun terutamanya Majlis Raja-Raja Melayu. Dengan ini, dengan laporan polis saya hari ini mewakili semua NGO di Malaysia. Dengan ini kita menegaskan suatu bentuk tindakan eksekutif, suatu tindakan secara besar-besaran yang melibatkan pihak berkuasa, termasuk suatu keputusan dan tindakan oleh Majlis Raja-Raja Melayu supaya mengambil berat perkara ini agar kedaulatan negara seperti sudah diceroboh dan juga sudah dilanggar. Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah di atas persetujuan Kabinet pada 18 Disember yang lalu, 18 hari bulan Disember 2018, di mana Yang Tuan Agong dalam bercuti dan semasa itu diambil tugas oleh pemangku Yang Tuan Agong. Semasa itu pihak Kabinet mengambil kesempatan hanya memaklumkan sahaja, ini to be informed. Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong to be informed sahaja, tanpa membawa ke Majlis Raja-Raja Melayu untuk mendapat tujuan dan kelulusan. Begitu juga hari ini bermulanya penggal kedua Parlimen yang ke-14. Saya berbincang dengan salah seorang ahli Parlimen, saya taklah sebut kawasan mana, ahli Parlimen yang mewakili 222 ahli Parlimen di seluruh Malaysia, terperanjat kerana perkara ini tidak dibawa ke Parlimen ataupun dalam handset ataupun di dalam pengetahuan mereka. Jadi selepas PC ini kami akan terus ke Parlimen dan memfailkan di Parlimen dan memohon agar dimasukkan di dalam handset untuk dijadikan soalan dan dijadikan usul di dalam Parlimen. Begitu juga kami juga akan mengantar suatu memorandum rakyat, di mana di dalam minggu ini kita akan mengumpulkan tanda tangan rakyat, terutamanya NGO dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat, tidak kira apa jua golongan, tidak apa jua di mana jua berada. Kita akan kumpulkan tanda tangan dan memorandum untuk dihantar ke Istana Negara kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong Tuanku Abdullah Shah Ahmad Shah. Jadi di sini kami berasa amat bimbang kerana terutamanya rakyat dibelakangkan dan sebenarnya ditipu oleh Kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Pada bulan 12 yang lalu kita tahu kita semua terlibat di dalam perhimpunan anti-ISIS. Seolah-olah setelah tidak berjaya dengan ratifikasi ISIS, mereka cuba dengan Rome Statute. Implikasi di dalam Rome Statute ini termasuklah pemimpin negara, ketua negara dan juga Panglima Angkatan Tentera dan juga anggota-anggota Kabinet boleh diekstradisi, ditahan, ditangkap
diekstradisikan dan diadili serta dibicarakan di bawah International Criminal of Court. Jadi di mana terletaknya kedaulatan undang-undang negara, di mana perlembagaan persekutuan yang telah termaktub pada tahun 1957 dan juga 1963. Apakah mereka ingin membelakangkan kedua-dua perlembagaan persekutuan ini? Adakah negara ini tidak ada lagi ketua negara, iaitu yang Ketuan Agong? Adakah undang-undang negara ini diperlecehkan? Jadi sebagai NGO mewakili rakyat ingin mempertikaikan dan menyuarakan suara rakyat ini kerana kami merasa amat bimbang dan curiga serta sanksi atas tindakan kerajaan Pakatan Rakyat pada hari ini. Sekarang harapan dulu rakyat. Sampai terlupa. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan tentang Rome Statute ni, saya boleh jawab lah. InsyaAllah. Boleh lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sikit lah. Saya Alan Rizwan Adin, Presiden Pertubuhan Biru Bersatu Abata, merangkap naik pengurusi geram ataupun gerakan sekretariat NGO bergabung ataupun nama lama Gerakan Merah. Kami mewakili semua NGO yang mendaulatkan ataupun menjaga menjunjung tinggi perlembagaan negara. Kami mewakili NGO yang sayangkan raja-raja dan institusi Melayu dan agama Islam, Sunnah wal Jamaah. Kami tidak mahu kuasa luar diberi masuk dengan liciknya tanpa persetujuan raja-raja Melayu. Ini ialah satu amaran tegas daripada NGO yang kami ni tak seberapa, tetapi kalau kami bergabung, jangan cabar NGO yang beribu ada dalam Malaysia ni. Saya menyeru semua NGO satu Malaysia yang berpaksikan perjuangan yang telah dikatakan tadi. Bangkit ramai-ramai, lakukan polis report, bongkarkan penipuan ini. Mana boleh kamu tanda tangan di Rome? Ada bukti-bukti yang kami berikan, nanti ambil media ambil buktinya. Mana boleh kamu ambil tindakan sebegini sehingga kan TMJ boleh bersuara daripada suara istana tu? Siapa lagi kamu nak percaya? Berbanding dengan Pakatan Harapan ataupun suara TMJ. Merisaukan kami NGO. Sangat meresahkan. Jadi saya menyeru, bangkit semua, jangan tengok, jangan pandang benda ni remeh lagi. Ini adalah agenda New World Order, One World Government. Belajar sikit apa yang telah berlaku di Timur Tengah dan kejatuhan di sana. Saya betul-betul menyeru kepada semua, ini bukan main-main. Bangkit orang Malaysia, bangkit bangsaku, bangkit negaraku. Assalamualaikum. Ada soalan sila tanya. Saya tambah sikit. Sebenarnya antara negara yang tidak menyertai adalah Brunei, Thailand dan juga negara-negara Arab. Sejumlah 124 negara telah menyertai Rome Statute di bawah ICC ini. Dan Malaysia dijangkakan kalau rasmi penyertaannya adalah negara yang ke-125. Jadi 125 jadi macai lah. Itu dia. Kata saya jadi macai. Ni waktu dia tanda tangan 4 hari bulan. Boleh tengok. Tak ada masalah. Dokumen semua ada. Itu dia. Pada 4 hari bulan. 4 hari bulan Mac, sambil kita ditipu dan dimainkan dengan isu-isu LGBT, dengan isu-isu penghinaan Nabi. Rupanya ada kerja di belakang, kerja haram yang dibuat oleh mereka. Bukannya menteri biasa, menteri kabinet, menteri luar negeri yang membawa nama negara, menipu negara, menipu rakyat, even menipu Raja-Raja Melayu. Jadi kami akan terus bertindak dan akan membuat tindakan seterusnya, membawa ke Parlimen dan juga memorandum ke Majlis Raja-Raja Melayu. Sekian, terima kasih. Macam mana boleh di-reverse kembali keputusan? Sekarang ni masih lagi di peringkat accession, maksudnya dalam peringkat penyertaan. Dan ada tempoh 3 bulan untuk diluluskan, iaitu pada 5 ataupun 6 Jun untuk diluluskan. Jadi sementara dalam tempoh tu kita mesti lawan, bantah dan terus lawan. Jangan ya sebab lawan kita nak jaga negara, ditangkapnya orang yang melawan ni. Ingat sikit. Kita guna hak suara. Tak apa.
Fahad Taha kena tahan, tu Alan Redwan kena tahan, tak ada. Beribu lagi ada kat luar tu ada. Beribu pahlawan ada dekat luar tu. Kita tak takut mah. Allah Subhanahu Wa Taala tu ada yang paling kau takut, aku doa kan. 3 malam ni saya buat brainstorming dengan lawyer dengan apa semua. Dapat tangkap. 3 malam. Up.